Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Amir Muiz bin Muhammad Shah dari kelas 5 Gigih. Hari ini saya akan membaca buku yang bertajuk Putera Katak. Pada zaman dahulu, tinggal seorang tuan puteri yang cantik. Suatu hari, dia bermain bola berhampiran kolam. Bola itu melambung lalu masuk ke dalam kolam. Tuan puteri mula menangis. Tiba-tiba ada suara menegurnya. "Mengapa kamu menangis?" Tuan puteri melihat sekeliling dan ternampak sang katak duduk di atas daun teratai. Tuan puteri memberitahu sang katak tentang bolanya. "Saya akan mengambil bola kamu, tetapi ada syaratnya. Kamu mesti menerima saya sebagai teman dan membawa saya ke istana kamu." Tuan puteri bersetuju. Sang katak pun melompat masuk ke dalam kolam dan membawa kembali bola itu. Tuan puteri gembira selepas mendapat bolanya. Dia mengambil bolanya itu lalu berlari pulang ke istana. "Bawa saya bersama kamu," menjerit sang katak. Tuan puteri tidak mengedahkan sang katak dan terus berlari secepat mungkin. Sang katak rasa sangat kecewa. Pada malamnya, ketika tuan puteri sedang makan malam dengan ayahnya, dia terdengar ada ketukan pintu. Ketika tuan puteri membuka pintu, alangkah terkejutnya dia apabila menampak sang katak berdiri di sana. Dia terus menutup pintu dan pergi ke meja makan. Tuan puteri memberitahu ayahnya tentang kejadian bola yang hilang, sang katak dan janji. "Kamu harus menepati janji kamu," kata raja. Tuan puteri pun membenarkan sang katak masuk ke istana. Kemudian, dia berkongsi makanan dengan sang katak. Selepas makan malam, sang katak meminta Tuan puteri untuk membawanya ke bilik. Tuan puteri terpaksa akur dengan permintaan sang katak. Seterusnya, sang katak mahu bermain-main dengan Tuan puteri. Namun, begitu, Tuan puteri menolak. "Sekarang, beri ciuman selamat malam kepada saya," kata sang katak. Dalam keadaan marah, Tuan puteri mengangkat sang katak lalu menciumnya. Sejurus selepas itu, sang katak berubah menjadi putera raja. Dia memberitahu Tuan puteri bahawa dahulu dirinya telah disumpah oleh ahli sihir. Keesokannya, putera raja membawa Tuan puteri ke istana raja. Di sana, mereka berkahwin dan hidup bahagia selama-lamanya. Pengajaran daripada cerita ini, janganlah mungkiri janji yang kita telah tetapkan janji kita. Walaupun hanya sekali kita buat, tetapi itu akan merugikan kita. Okey, Assalamualaikum.